Korang kat mana ni? Kita dekat Gadek Hot Spring, Melaka. Yes. So sekarang ni kita pilih satu bilik chalet. Dia ada hotel, dia ada chalet. Satu bilik, dua bilik kan? Besar juga kawasannya. Jom kita tengok. Ya, Okey, jom. Bilik mawar. yes. Assalamualaikum. Okey, dia ada ruang tamu. Ada sofa. Kon. Situ ada macam dapur sikit lah. Pantry. Okey. So, kat sini kita ada kolam. So, ni bilik kita. Ni bilik. Kita tengok ni. Bilik air dulu. Okay, bilik air dia. Wow. Ni bilik dia. Sangat bilik dia. Ada aircon. Lepas tu bila kita ke tepi, Ada TV. wah. Oh, kat ni ya. Best lah. Tak mana-mana kat TV. So Kat sekarang tepi ada kolam. Besar lah rumah dia. Okay, not bad. Malam sedap lah mandi. Hey guys, ada lumba-lumba. Wah, bestnya. Tengok kan, tengok. Tak licin. Ke sana licin slow. Di sana. Ya, lapar. Nak mandi lapar. Apa? Paper. Kakak mana kakak? Mandi. No, sana no. Renang-renang. Kolam air panas, besar, kecil semua ada. Ni yang kecil, yang medium ni. Sampai malam kan dia buka sampai 12 malam. Orang boleh datang. Best.
Okay, bye nak main. Okay. Nak. Sudah nak. Aku pergi. Kalau korang lapar, korang boleh pergi dekat kafe dia. Lepas tu ada juga orang-orang jual macam ni. So, takkan kelaparan. Bila Paman ni kan lapar. Guys, so sekarang ni kita orang dah keluar tempat dah tak ada orang kan. Sebab dia boleh main sampai pukul 12. Sekarang ni dah pukul 12. So kita orang nak balik bilik. Tak buat. Biasa kita sambung lagi. Yes. InsyaAllah. Pagi. Ke mana? Sana? Jom. Okay, jom. Bye. Jumpa esok. Bye. Sofia? Dia jadi batu. Okay guys, so sekarang ni kita orang nak check out. Okay, bye-bye. Gadek Hot Spring Bye. Resort. Best lah kat sini, boleh datang. Ini reception. Apa reception dia? Yeah. So kita nak check out. Lepas tu jalan-jalan dulu barulah kita balik. Tempat dia best. Boleh datang kan? Yeah.